Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini. Dan hari ini saya akan kongsi dengan anda tentang peluang. Kalau anda berminat dengan peluang, boleh tonton sehingga habis. Peluang ni sebenarnya ada dua kategori. Ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah peluang yang orang mahu. Yang kedua adalah peluang yang orang tak nak, orang tak mahu. Kategori pertama iaitu peluang yang orang mahu, contohnya jawatan, jawatan ataupun kerja yang memberikan gaji, ataupun dapat bonus setiap tahun, dapat kenaikan pangkat. Itu peluang yang orang mahu, orang cari, orang rebut. Kadang-kadang bila kita nak kerja, yang temuduga tu sampai ratusan orang, tapi dia nak pakai 30 orang je. Contoh. Itu peluang yang orang mahu, orang nak, orang rebut. Dan ada satu lagi jenis peluang adalah peluang yang orang tak nak, orang tak rebut, orang tak mahu, orang tak minat. Peluang ni yang jarang orang debatkan, jarang orang ceritakan, orang hebohkan. Iaitu peluang membina bisnes ataupun peluang daripada kekurangan ataupun masalah yang ada dalam kita punya masyarakat. Contohnya peluang bisnes yang menyelesaikan masalah manusia di sesuatu tempat. Kita boleh fikirkan apa yang orang tak nak buat tapi memberi income pada orang yang nak buat. Contohnya seperti masalah apa di satu tempat yang menyebabkan orang suka mencari. Contohnya masalah penginapan di satu tempat, sedangkan tempat itu jadi tumpuan. Boleh diselesaikan dengan homestay, chalet, dan bisnes itu ataupun peluang itu tak ramai orang nampak dan tak ramai orang nak buat, sebab mungkin dianya ada risiko, dan menyusahkan owner dia sendirilah. Jadi ramai yang tak mahu, tak mahu buat. Itu adalah contoh peluang yang orang tak mahu. Jadi kedua-dua peluang ini adalah berguna kepada kita lah. Kena rebut peluang yang orang mahu ataupun yang orang tak mahu. Itu je lah yang kita dapat share pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.